KPM nak perkenalkan subjek baru guys, dan namanya ialah pendidikan karakter. So bilakah subjek ini akan mula diajar dan kenapa kerajaan rasa ini adalah masa yang sesuai untuk perkenalkan subjek baru ni? Jadi guys, jangan pening-pening, biar Dawa explain. So mulai tahun depan, subjek baru ini, subjek pendidikan karakter ini akan mula diajar bermula daripada peringkat prasekolah, kemudian akan slow-slow lah diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, dia umum sendirilah yang mana langkah ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk membentuk pelajar yang berakhlak, ada empati dan juga stabil daripada segi emosinya, dan dalam masa yang sama kena bijak jugalah dari segi akademik. So kalau pandai akademik saja tapi yang lain tu barai pun susah juga. So senang cerita sekarang nak lengkapkanlah ke semua unsur-unsur yang penting. Jadi subjek ini akan fokus kepada 3 perkara utama, iaitu nilai, sasiah dan juga kesejahteraan emosi. Dan menurut KPM, pendekatan dia bukanlah sekadar teori semata-mata, tapi banyaklah pendekatan berbentuk aktiviti, perbincangan kumpulan dan juga simulasi situasi sebenar yang boleh berlaku lah dalam kehidupan seharian kita. So bila berlaku, budak tu tak adalah pening kan, dia tahu macam mana nak handle masalah tersebut. Dan selain itu, kerajaan juga akan melaksanakan saringan kesihatan minda sebanyak 2 kali setahun. Jadi tujuannya adalah untuk detect daripada awal lagi sama ada murid ini dia tertekan ke, dia down ke, dia murung ke, ataupun ada tanda-tanda masalah emosi awal, supaya kita dapat detect dengan awal sebelum dia jadi lagi teruk. So dapat bimbingan awal daripada pihak kaunselor. Lagipun kalau kita tengok keadaan sekarang ini, memang banyak sangatlah kes jenayah dan juga salah laku yang berlaku di sekolah sendiri. Sampaikan guru-guru dan juga ibu bapa pun dah pening, risau dengan perangai anak-anak sama sekarang. Jadi kerajaan memang nampaklah ada keperluan untuk kembali kepada benda yang paling asas, iaitu untuk membina karakter dan juga nilai yang kukuh daripada awal lagi, supaya boleh elakkan segala masalah yang boleh berlaku lah bila dia dah besar nanti kan. So pada awal dah bentuk, insya-Allah bila dah besar nanti akan jadi manusia yang okey. Jadi persoalannya sekarang, adakah subjek baru ini dapat bantu kurangkan masalah disiplin dan juga masalah emosi yang berlaku dalam kalangan pelajar, ataupun dia hanyalah akan menjadi sekadar bebanan dalam jadual harian pelajar yang dah makin banyak tu, kita tambahkan lagi satu, ataupun kita kena buang satu untuk masukkan yang ni. Tu kan dah makin celaru kat situ kan. Jadi guys, please komen pendapat korang, dan apa lagi, jangan lupa like video ni, share video ni dekat kawan korang yang menjadi parents, supaya mereka aware anak mereka kena belajarlah tentang subjek baru ini yang maybe tak adalah pada zaman kita. Dan juga jangan lupa follow Daus, pastikan korang hilangkan button tambah dekat tangan Daus ini supaya korang stay up to date terhadap news yang menarik macam ni. So guys, itu saja, jumpa korang pada next video. Ciao.